Hadirin mukminin sekalian, balik kepada hadis ini, kata satu orang lagi, wa qala al-akhar wa ana a'tazilu an-nisa fala atazawwaj abada. Satu orang lagi dia kata, aku akan meninggalkan wanita dan aku tak mau dah kahwin, tak mau lagi, ataupun dalam bahasa lain mungkin dia bermaksud dia tak mau lagi menyetubuhi isterinya. Oh, ni semua dunia dengan perempuan dunia. Sebahagian buku sufi, saya malas nak sebut, kalau sebut orang tahu nama dia, orang marah. Sebahagian buku sufi menyebut bahawasanya hendaklah kepada seorang salik, ni imam yang hebat ni, yang ingin mendekatkan diri dia kepada Allah, menjauhkan diri daripada berkahwin. Kerana sesiapa yang bermesra selain daripada Allah Ta'ala, berpaling dia daripada Allah Ta'ala. Dan kita hormatlah tokoh-tokoh ni. Imam-imam ni dihormati. Al-Ghazali, imam kita hormat ketokohannya, tapi perkataan ini ada yang kita ada. Kita kata dia hebat, dia alim, dia saleh, dia wara', tapi perkataan ni kita kata tak sesuai. Tak sesuai. Nak mendekatkan diri menuju kepada Allah Azza wa Jal, tak kena mengena masalah kahwin. Bahkan kahwin ni sunnah. Kahwin ni sunnah. Dengan menghormati keimaman dia, kesalehan dia, kewarakan dia. Tetapi macam kita kata tadi, semua orang boleh diterima dan ditolak cakap dia, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.